Kita beli set Lego Meme Itali. Dan kita akan buka tepat pukul 3 pagi. Kita ada set Lego Bombardier Buaya. Bombardiro Crocodilo. Oh, aku takutlah. Jangan tembak kita orang. Nasib baik dia masuk balik dalam kotak. Dan kat sini kita ada lilililala. Lirili larila. Wah, Gempa. hampir je terpecik kat kita. Kita juga ada 3P Trophy. Trippi troppi. Ew, bau macam ikan busuk. Dan kat sini ada tung-tung-tung sahur. Tung 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 sahur. Jangan risau guys, aku dah tukar kamera. Andri, kita tak ada kotak kelima kat sini. Pelik, sepatutnya dah sampai. Barang dah sampai. Kejap. Ni mungkin bahaya. Jom kita tengok kat kamera siapa kat luar. Jom. Ada orang pakai jubah hitam datang. Mungkin ni betul-betul bahaya. Tengok, dia tinggalkan kotak. Okey, dia dah pergi. Jom kita ambil. Oh, Guys, tengok ni. Orang tu bawa set Lego rahsia untuk kita. Andri, aku yang kau suka sangat. Tengoklah rantai ni. Dan kita kena kumpul 15,000 likes untuk buka. Guys, benda ni kacang je untuk korang. Buat sekarang supaya kita boleh buka kotak ni cepat. Nak sangat tahu apa kat dalam. Sementara tu, jom kita buka yang lain. Guys, kita orang percaya kat korang. Okey, jom buka set Lego pertama. Tung 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 sahur. Tengok, ada patung tung 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 sahur kat sini. Tung sahur menari gempak gila. Ina, tengok ni. Aku jumpa 2 botol kecil. Ni potion syaitan dan malaikat. Awal-awal aku cakap, aku tak nak cuba. Jom kita tuang kat patung tung sahur. Tengok apa jadi. Contohnya, potion syaitan ni. Wow, berasaplah. Okey. Tengok. Menjadilah. Rasanya kita tak patut buat macam tu. Andri, cepat. Kau kan ada potion malaikat. Kena tuang kat tung sahur. Okey, harap dia tenang sikit. Macam ni kan bagus. Bye. Okey, jom simpan potion ni dan tengok apa lagi ada dalam set Lego ni. Fuh. Okey. Biar betul. Tengok ni guys. Dalam set Lego ni ada sekeping kayu. Agak-agak untuk apa Weh, ada gergaji rantai kat sini. Jom kita gergaji kayu ni. Jom. Macam mana ni? Gergaji rantai ni tukar kayu tadi jadi kayu pemukul lembik ni. Alamak, Andri, gergaji ni masih hidup. Gergaji ni hampir potong kita jadi serpihan. Nasib baik aku dah hancurkan dia. Okey, jom tengok apa lagi ada dalam set Lego ni. Tapi kena kemas dulu. Andri, tengok. Ada asap keluar dari kotak. Wow. Harap-harap boleh makan. Guys, makanan ni sejuk gila sampai keluar wap. Sejuk sangat. Okey, kita kena cari cara nak ambil benda ni. Oh, tengok. Ngam-ngam ada penyepit kat sini. Jom. Wow. Makanan ni sejuk gila sampai keluar wap sejuk dari mulut. Macam mana kalau kita ambil banyak lagi dan masuk dalam mulut? Mesti lagi banyak asap. Sebab banyak sangat makan benda sejuk, studio kita pun jadi sejuk. Tapi memang gempak.
Jom tengok apa lagi ada. Apa? Wah. Rasanya ni kotak muzik tung sahur. Jom kita pecahkan. Kau ni asyik nak pecahkan je. Buatnya ada benda berharga. Ha, Dengar tak? tapi macam mana nak buka? Tak boleh lah. Ha, kan aku dah cakap. Ni Lego tung sahur. Cepatlah tuang atas meja. Okey. Mana manual dia? Ada manual tak? Oh, ada. Kejap. Ni dia. Kat sini tulis kita kena ambil set Lego dan juga alat muzik xylophone. Lepas tu, mainkan satu melodi dan Lego ni akan terpasang sendiri. Paling penting, kita kena tahu melodi apa nak main. Tengok, kat atas ni ada teka-teki. Kena tahu apa warna matahari, warna laut, warna lobak merah dan warna rumput. Jom kita warnakan supaya tak lupa. Okey, pertama matahari. Warna apa? Okey, kuning. Kita warnakan. Kuning. Seterusnya kita ada laut. Laut warna biru. Okey, lobak merah pula. Oren. Aku suka gila lobak merah. Bagus untuk mata. Dan yang terakhir, warna rumput. Warna apa Hitam? Mungkin ungu? Merah. Jom kita tanya kawan-kawan. Guys, tulis sekarang kat komen. Apa warna rumput? Betul tu guys. Kita orang akan baca komen korang secara live. Okey, tengok komen dah masuk. Okey. Rumput warna hijau. Tepat sekali. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Siap. Tinggal nak cari xylophone je. Mana pula benda ni? Ha, ni pun dia. Jom kita main. Warna pertama kuning. Jom. Kedua biru. Ketiga oren. Dan terakhir hijau. Tengok. Ni patung tung sahur. Comelnya dia. Jom kita letak kat rak kita. Jom, gerak. Kita letak dia kat sini. Betul-betul kat tengah. Tadam! Wah, tung sahur. Relax. Bawa bertenang, okey? Lebih baik kita pergi buka set Lego seterusnya. Guys, cuba korang tengok berapa banyak likes dah kumpul. Korang memang terbaik. Ya guys, terima kasih banyak-banyak. Likes korang baru je hancurkan rantai merah ni. Teruskan guys, jangan berhenti. Aku harap sebelum habis video ni kita dapat kumpul 10,000 likes. Sementara tu, jom kita buka set Lego Bombardier Buaya. Tengok, ni pistol Bombardier Buaya. Agak-agak dia tembak apa Rasanya aku pernah nampak pistol macam ni kat internet. Jom kita cuba tembak. Kejap, jangan. Kenapa tak boleh tembak ni? Kau ni kenapa? Ni kan pistol prank, baru aku ingat. Ya, betul. Dah kau gelak sangat. Rasakan. Tak. Lupa pula nak tekan kat mana. Jom kita simpan je benda ni. Tengok, ada buaya kecil. Tajamnya gigi dia. Aku tahu benda ni. Ni kan board game. Kena gilir-gilir tekan gigi dia. Dan nanti, buaya ni akan tutup mulut dan gigit jari. Rasanya lah. Nak main? Boleh je. Tapi kau mula dulu. Okeylah. Aku pilih gigi yang ni. Sekarang giliran kau. Nasib baik. Okey. Yang ni. Sekarang kau. Okey. Yang ni. Alah, tak adalah seram sangat pun. Alah, janganlah sedih. Jom kita tengok apa lagi ada dalam kotak ni. Okey. Guys, tengok ni. Ni bahan api Bombardier Buaya. Agak-agak dia isi guna apa Okey. Oh, peliknya bau dia.
Bau macam benda manis. Dan sedap. Okey, jom kita tengok. Tengok, ada lukisan berbola pink kat sini. Ni kan serbuk gula-gula getah. Bagi aku sikit. Okey. Sedapnya. Wow, patutlah ni bahan api bombardier buaya. Guys, kita terbang sampai ke siling. Nasib baik buih ni pecah. Kita mendarat balik. Okey, jom tengok apa lagi ada dalam set Lego ni. Okey. Guys, tengok. Ni bombardier buaya tu sendiri. Dan ni pistol untuk lancarkan dia. Jom kita lancarkan dia. Terbanglah bombardier buaya. Bombardier buaya dah hidup. Dia tembak kita. Sembunyi. Okey, jangan lupa kotak ni. Tengok, dia hancurkan studio kita. Jom tengok. Kod-kod ada benda dalam kotak ni yang boleh tolong kita. Okey. Okey, apa benda ni? Ni layang-layang. Aku rasa ni akan tarik perhatian bombardier buaya. Dia akan cuba hancurkan benda ni, tersangkut, lepas tu musnahkan diri sendiri. Okey, jom kita terbangkan. Oh, ditiup angin. Wow, lajunya dia terbang. Bombardier buaya dah perasan layang-layang kita. Dia serang layang-layang tu. Tina, jangan risau. Mesti ada benda lain lagi dalam kotak ni. Okey. Guys, tengok ni. Ni drone bentuk bola. Aku rasa benda ni boleh musnahkan bombardier buaya. Okey, kita pakai alat kawalan pelik ni. Aha, dah siap. Okey. Oh. Dan kita lancarkan. Oh. Okey, macam mana bombardier? Dah sedia? Jom. Okey, hati-hati. Tak jadilah. Cuba lagi. Rasakan. Hooray! Kita menang. Jom cari Lego. Bahagian paling best. Ada kat sekitar sini. Tadi nak ikut. Wah, Cepat letak balik. Jangan sentuh. Oh, alang-alang. Ada arahan kat sini. Ni bukan dinamit betul. Kena ambil benda ni. Tekan. Butang mana entah. Pergi jauh sikit. Lepas tu akan ada bunyi boom. Tak gempak sangat. Dan jadilah Lego bombardier buaya. seriusnya. Okay, nak tekan butang mana? Mungkin yang ni, yang ni, yang ni. Kau dah aktifkan bom tu. Lari. Wow! Gempak gila kemunculan dia. Tengoklah cantiknya Lego bombardier buaya ni. Jom kita letak dia kat rak kita. Jom gerak. Okey, Ina. Jom letak dia kat sini. Alright. Nasib baik dia tak serang kita. Jom kita buka set Lego seterusnya. Guys, tengok. Tinggal 5,001 like je lagi sebelum kita buka set Lego rahsia. Korang tahu tak? Kalau korang bagi 1 like je, rantai oren ni akan hilang. Cubalah. Wow, guys. Menjadilah. Korang memang terbaik. 5,000 like lagi dan kita akan buang rantai hijau ni. Sementara tu, jom kita buka set Lego Lirili Lorela. Tengok. Apa benda ni? Macam pasu. Kosong. Tengok ni guys. Benda ni ada dalam kotak. Macam biji benih. Jom kita tanam. Jom. Okey. Dan sekarang kita kena siram. Siram. Tapi guna apa? Tengok. Dalam set ni ada penyiram bentuk gajah. Ada air kat dalam. Jom cuba siram. Biar betul.
Kaktus kita dah tumbuh. Gempak. Dia siap menari lagi. Hah? Mana dia pergi? Macam dah lari je. Aku pun tak perasan. Tak apalah, jom tengok apa lagi ada dalam kotak ni. Okey. Guys, tengok ni. Ni, Lariba Lirililorella. Ni jelly bentuk kaktus. Jom cepat rasa. Aku yakin mesti sedap gila. Oh, tengok. Ada kaktus kat sini. Tapi jenis jelly. Wow, mesti sedap ni. Sedap gila. Cubalah. Okey, harap-harap tak berduri. Memang sedap. Gempak betul kesan dia. Sebab jelly ni, kita bertukar jadi kaktus. Baik, jangan makan. Jom tengok apa lagi ada dalam kotak ni. Aduh, tercucuk pula. Kejap, aku cuba keluarkan. Apa ni? Kaktus betul ke? Tajamnya duri dia. Okey. Buat apa benda ni kat sini? Tengok, ada benda kat sini. Ni tempat rahsia. Guys, tengok. Kat dalam ada Lego Lirililorella. Okey, jom tuang. Mana arahan dia? Tak ada pun. Mungkin dalam kotak. Ha, ni pun dia. Okey, jom kita tengok. Ambil kaktus, siram dengan air, dia akan hidup dan mula pasang patung Lirililorella. Macam senang je. Okey, ambil kaktus. Kita siram dia. Korang tengoklah. Cantiknya Lego yang kaktus ni pasang untuk kita. Jom tambah benda ni dalam koleksi kita. Jom! Jom letak dia sebelah tung Sakura. Alamak. Sehat selalu. Okeylah, jom kita buka set Lego seterusnya. Wow! Tengok! Tinggal 1000 like je lagi. Jom pulun sikit. Jom guys, jangan lupa tekan like supaya kita boleh buka kotak ni sebelum video habis. Sementara tu, jom kita buka set Lego paling busuk, Trippy Tropi. Guys, ni ada game. Bukan biasa-biasa, tapi board game. Ni game pancing ikan. Wow, game ni buka sendiri. Pendek kata, objektif dia adalah guna joran ni untuk tarik ikan paling besar. Bagi aku. Kecilnya. Biar aku tunjuk macam mana pro buat kerja. Okey, yang ni. Kau pun dapat yang kecil juga. Gempak tangkapan ni. Bertuahnya kau. Ni ikan paling besar. Siap ada tulisan pemenang. Untuk aku ke? Wow! Guys, terima kasih pada semua yang percayakan aku. Aduh. Kenapa ni? Ni sebab aku kalah ke apa? Uek busuknya. Dahlah gelap. Bagi aku set Lego tu. Entah-entah ada game lain lagi kat dalam. Aku confirm akan menang lawan kau. Okey. Guys, aku rasa aku dah faham kenapa set Lego ni busuk sangat. Tengok, kat dalam ada makanan tin Trippy Tropi. Weh, busuk gila. Okey. Ada ikan kat sini. Korang perasan tak ikan ni macam pelik sikit? Ni kerajaan aluminium. Ni bukan ikan pun. Cuba tengok. Betul lah. Ni coklat rupanya. Weh, macam mana kau boleh makan? Busuk kot. Okey. Coklat ni memang busuk gila. Tapi rasa dia sedap. Wow. Sedapnya. Cuma bau tin dia tu teruk sangat. Jom tengok apa lagi ada dalam set Lego ni. Tengok ni, guys. Ni kucing udang. Ni kan meme Itali yang lain. Buat apa dia kat sini? Ni pun Trippy Tropi juga. Cuma brain rot yang lain. Kalau nama diorang sama, maknanya diorang tertukar dan tersalah letaklah tu. Okeylah.
Okey, ada benda lain lagi kat sini. Tengok ni, guys. Ada benda gambar beruang. Dan kat dalam ada sesuatu. Okey. Wow, kita buka lagi. Wah, beratnya. Gempak gila kilat tadi. Tengok ni, guys. Ni patung Lego 3P Trophy yang dah siap pasang. Cantik gila. Comelnya. Jom kita simpan dia kat rak kita. Jom. Jom letak 3P Trophy sebelah bombardier buaya. Patung Lego pun berbau. Guys, jangan lupa mandi. Kalau tak, nanti tak ada siapa nak kawan dengan korang. Okeylah, jom kita tengok kok kita dah boleh buka set Lego rahsia tu. Tengok, tinggal satu like je lagi. Guys, korang dah tekan like kan? Aku pun dah tekan like. Entah-entah kau yang lupa. Alamak, kejap aku cek. Akulah tu. Kejap aku betulkan. Ni kan Potopim. Guys, ni salah satu brain rot paling besar. Jom buka kotak ni dan tengok apa ada kat dalam. Okey. Wow. Satu kotak penuh Lego. Berat gila. Okey, jom tuang atas meja. Meja pun tak cukup besar. Wow. Biar betul. Macam mana kita nak pasang ni? Kita perlukan arahan. Ada kat sini. Guys, tengok. Kita kena baca Jumpy ni 2 kali. Lepas tu, Lego ni akan terpasang sendiri jadi patung Potopim secara magis. Ina, jom kita baca Jumpy ni sama-sama. Jom. Potopim. Facciamo il set. Veloce. Tengok, Lego tu bergerak lah. Jom ke belakang sikit biar selamat. Jom. Potopim. Facciamo il set. Veloce. Wah! Wah! Dia dah pecahkan siling kita. Korang, tolong tengok video ni atau video yang keluar kat skrin korang sekarang. Memang best sangat. Nanti dia pijak kita. Lari! Bye!